Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita boleh sambung kitab Maqasid Asy-Syari'atil Islamiyah oleh Syekh Al-Ustaz Dr. Faisal Al-Hulaibi. Sekarang kita akan bincang tentang perkembangan kemunculan ilmu Maqasid Asy-Syari'ah. Jadi mungkin kita boleh bicara secara umum dan secara terperinci. Secara umumnya, kita ada 3 peringkat yang mana setiap peringkat ni akan diperincikan. Peringkat yang pertama adalah ketika penurunan wahyu, iaitu daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke zaman pertama bermula daripada penurunan wahyu sehingga zaman Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Jadi ilmu maqasid ketika itu berselerak dan tidak disatukan seperti kitab yang ada di hadapan kita sekarang. Dia tercerai dan berselerak di dalam kitab, di dalam sunnah, di dalam perkataan para sahabat, imam-imam dan fatwa mereka. Ada yang jelas, ada yang sekadar isyarat tanpa membezakan ataupun tanpa ada penulisan yang khusus dalam bab ini, dalam bab maqasid syariah. Dan ini jelas dalam menerangkan al-masalih, maslahat dalam setiap arahan dan larangan. Wa taqrir al-ijtihad, dan menetapkan ijtihad dan menggunakan qiyas sebagai salah satu cara yang muktabar dalam mengeluarkan hukum. Dalilnya seperti yang disebut dalam firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambil daripada harta mereka sebagai sedekah, iaitu zakat yang mensucikan harta mereka. Dan doakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu ketenangan buat mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ni adanya arahan zakat dan dalam masa yang sama adanya maksad, tujuan daripada zakat itu, iaitu mensucikan ataupun menyucikan diri daripada dosa dan harta tersebut. Dan kita akan peroleh doa daripada Rasulullah untuk kita, iaitu berbentuk rahmat seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas. Dan daripada sunnah pula ataupun hadis, innama ju'ilal isti'zanu min ajli al-basar. Dijadikan meminta izin itu dengan tujuan untuk melihat ataupun dengan tujuan demi melihat. Maka Nabi sesungguhnya telah menerangkan maksad, tujuan daripada kenapa disyariatkan untuk kita minta izin, kerana melihatlah ataupun kerana penglihatan, supaya kita punya penglihatan tidak melihat apa yang tidak patut, seperti benda-benda yang haram, aurat, kawasan yang dilarang untuk kita tengok di dalam rumah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kalam sahabat, seperti kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila beliau ditanya tentang al-jam'. Arada an la yuhrija ahadan min ummati. Jamak di sini adalah jamak salat, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam dideskripsikan, diterangkan oleh Ibnu Abbas pernah melakukan jamak yang ataupun pada ketika bukan baginda bermusafir ataupun hujan. Jadi dia bagi alasan arada alla yuhrija ahadan min ummati, kerana baginda tidak mahu menyusahkan mana-mana dalam kalangan umatnya. Wa huna yatajalla. Jadi daripada sini, daripada alasan itu kita dapat tahu maksad, tujuan am daripada tujuan-tujuan syariat adalah mengangkat kepayahan, tidak mahu menyusahkan. Yang keempat adalah kalam imam, seperti kalam Imam Malik. Wa dinullah yusrun. Agama Allah itu mudah. Jadi di sini Imam Malik setelah
dalam masa yang sama telah menerangkan hikmah daripada membolehkan, diharuskan orang sakit untuk berbuka pada bulan Ramadan jika dia susah ataupun jika puasa itu akan menyukarkan, membebankan, lebih tambah teruk kepada dirinya, maka dibolehkan berbuka. Jadi ini adalah marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua adalah selepas ataupun bermula pada zaman Imam Al-Haramain Al-Juwaini sehinggalah sedikit sebelum zaman Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah, Sultan Al-Ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik, jadi dalam fasa ini ataupun marhalah yang kedua ini, apa yang berlaku? Lam yufrad hadzal ilmu bitta'lif. Masih lagi tiada penulisan yang khas, spesifik satu penulisan untuk maqsad. Tetapi kalam-kalam tadamman al-kalam anhu fi ilmi usulil fiqh. Kita dapat jumpa dan kita boleh dapati unsur maqsad diterangkan dalam ilmu usul fiqh dalam pelbagai bab, seperti al-munasabah, al-masalih, al-mursalah dan al-qiyas, yang mana tiga-tiga ni merupakan tajuk-tajuk dalam usul fiqh. Marhalah yang ketiga. Jadi marhalah yang kedua itu sekadar ringkas sahaja. Marhalah yang ketiga ataupun fasa yang ketiga adalah sejak zaman Al-Izz bin Abdul Salam, kemudian Asy-Syatibi, sehinggalah zaman Ibnu Ashur, Syekh Tahir Ibn Ashur dan siapa yang datang selepasnya. Jadi keadaan ilmu maqasid ketika itu sudah dihimpunkan dalam penulisan-penulisan yang khas dan dihadkan, dispesifikkan ilmu-ilmu penting dalam penulisan tersebut, dawabit-dawabitnya, indikator-indikatornya, pembahagiannya, kaedahnya, dan ada pelbagai penulisan, pelbagai karya dan pelbagai perbahasan yang bersendirian. Ada khas, penulisan khas yang membawa nama maqasid syariah ataupun dengan nama-nama yang lebih kurang. Waduwinat fihi rasail, dan ditulis juga risalah-risalah ilmiah akademik, antaranya adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, dan Al-Muwafaqat oleh Asy-Syatibi, Maqasid Asy-Syari'atul Islamiyah oleh At-Tahir Ibn Ashur, dan banyak lagi rujukan-rujukan dan sumber-sumber untuk kitab ini. Sanian, kemudian yang kedua kita terangkan pula secara terperinci. Jadi yang tadi tu kita tengok satu persatu kitab-kitab yang dihasilkan. Mungkin kita boleh bahagikan kepada yang paling masyhur sekali adalah Al-Maqasid inda Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah, oleh Imam Al-Haramain. Yang kita dah katakan tadi, fasa pertama bermula pada penurunan wahyu hingga Al-Haramain. Yang kedua daripada Al-Haramain hingga Al-Izz bin Abdul Salam. Jadi, di dalam kitab Al-Maqasid ataupun Al-Maqasid di sisi beliau, kita boleh dapati dalam kitab usul beliau iaitu Al-Burhan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dia telah menulis di dalam kitabnya 3 maqasid yang utama, iaitu Daruriyah, Hajiyah, Tahsiniyah. Daruriyah, Hajiyah, Tahsiniyah, yang kita akan perincikan dalam bab yang lain. Kemudian dia juga telah mengisyaratkan kepada beberapa maqasid hukum juz'i, seperti maksad tayammum, tujuan daripada qisas, tujuan daripada jual beli, sewa dan sebagainya. Ini dianggap juz'i kerana dia berbeza dengan poin yang pertama, itu keseluruhan. Ketiga, Imam Al-Haramain juga menggunakan pengetahuan maqasid ni secara jelas dengan mengatakan ini yang dinukilkan daripada beliau, وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوعِ الْمَقَاصِدِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ فَلَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ. Siapa yang tak mampu menggunakan maqasid dalam mengaplikasikan ataupun memahami kata kerja arahan dan larangan Allah, maka dia masih belum sedar, masih belum berilmu sepenuhnya untuk meletakkan syariat, untuk menjatuhkan hukum. Wa qala fi man ya'tabir.
Dan dia juga mengatakan, berpendapat bahawa siapa yang menganggap takbir di dalam solat, kita angkat takbir, ataupun apa-apa ibadah di dalam solat, kalau dia kata tidak ada maksad, faqad nada ala nafsihi bil jahl. Sesungguhnya dia sedang mendakwa kejahilan kepada dirinya, mengaku diri dia jahil. Wa qadaya maqasid al-mukhatabin fi ma yu'marun bihi wa yanhauna an. Sesungguhnya dia kalau dia tak tahu ataupun dia kata tak ada maksad, sesungguhnya dia jahil dengan maqasid syariah dan isu-isu yang berkaitan dengan maqasid al-mukhatabin, maqasid orang yang dituntut untuk buat sesuatu perkara, sama ada diarahkan ataupun dilarang. Itu di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Yang kedua adalah maqasid di sisi Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu anak murid beliau. Kita boleh dapati dalam kitab usulnya, iaitu Al-Mustasfa. Antara titik-titik penting adalah beliau menyebut apa yang disebut oleh gurunya sebelum itu, iaitu Imam Haramain Al-Juwaini, dalam pembahagian Al-Maqasid, iaitu kepada 3, daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Kemudian wa adhafa 'alaiha, dia juga tambah sebagai penyempurna kepada 3 itu, iaitu al-mukammilat. Maka kita akan ada lebih kurang 6. Mukammil daruri, mukammil haji dan mukammil tahsini. Ba'anahu fassala. Imam Ghazali juga memperincikan dalam setiap daruriyat itu kepada 5. Jadi daripada 3 ni, beliau pecahkan ataupun perincikan kepada 5, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Ketiga, beliau juga mengisyaratkan kepada beberapa cara untuk menetapkan kewujudan maksad di dalam tu ataupun meneliti maksad, seperti penggunaan istiqra', penelitian dalil-dalil syarak dan hukumnya, Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Keempat, beliau juga menyebut beberapa kaedah maqasid, antaranya susunan daruriyat, aqwa maratibil masalih. Jadi susunan daruriyat ni ataupun daruriyat ni punya lokasi adalah di atas sekali daripada maslahat-maslahat yang ada. Wa anna mukhalafata maqsud asy-syar'i haram. Dan ada pula kita menentang maksud daripada syarak ni haram. Kemudian Al-Imam Ghazali juga menjaga ataupun mengambil berat bil kalami anit ta'lil, penerangan tentang memberi illah. Memberi illah juga salah satu cara untuk menetapkan atau mengetahui maksad. Dan ada dalam kitabnya, iaitu Shifa'ul Ghalil fi Syabah wal Mukhayyal ataupun wal Makhil wa Masalik at-Ta'lil. Maqasid di sisi Imam Al-Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia sangat mengambil berat seperti mana Al-Ghazali rahimahullah, dan jelas keprihatinannya dalam pelbagai aspek. Di dalam kitab usulnya juga Al-Mahsul. Al-Mahsul. Jadi di dalam kitab ini, Fakhruddin Ar-Razi telah menyebut apa yang disebut oleh imam-imam sebelumnya, iaitu Al-Haramain Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Dan dia juga menambah at-tahsiniyat qismain. Ahaduhuma ma yaqa' fi mu'aradati qa'idah mu'tabarah wal akhar ma la yaqa' fi mu'aradah qa'idah. Daripada tahsiniyat ni, tahsiniyat adalah kategori yang kedua. Yang ketiga, iaitu daruriyat, kemudian hajiyat dan ketiga tahsiniyat. Jadi tahsiniyat diperincikan pula oleh Fakhruddin Ar-Razi, dikembangkan kepada 2 jenis, iaitu yang pertama, yang tiada pelanggaran, tidak melanggar apa-apa. Yang kedua adalah yang melanggar kaedah. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah juga telah memasukkan maqasid di dalam bab tarjih bainal aqisah, iaitu menggunakan maqasid untuk mentarjihkan salah satu qiyas. Jadi kita punya qiyas dalam usul fiqh, qiyas tidak semestinya membawa satu keputusan yang sama. Mungkin ada satu qiyas, mungkin orang lain membawa qiyas yang berbeza dan hukuman ataupun natijahnya berbeza. Jadi untuk menyelesaikan
kias-kias ini boleh digunakan al-maqasid. Ba'da an kanat la tuzkar illa fi babil munasabah. Kemudian ini diikuti oleh Al-Amidi. Jadi apa maqasid di sisi Al-Amidi rahimahullah? Jadi Al-Amidi rahimahullah telah mengambil banyak faedah daripada ilmuan-ilmuan sebelumnya. Maka dia juga memperluas lagi pentarjihan antara daruriyat. Jadi kalau bertembung 5 daruri ataupun lebih daripada 1 daruri, seperti yang disebut tadi oleh Al-Imam Al-Ghazali yang membahagikan kepada Hifzuddin, Al-Aql dan sebagainya. Jadi untuk mentarjihkan, Al-Amidi telah mengembangkan permasalahan ini. Kemudian yang kelima adalah Al-Maqasid di sisi Al-Izz bin Abdul Salam. Ini permulaan fasa yang kedua seperti yang disebut tadi. Jadi Al-Izz bin Abdul Salam, dia mengambil ilmu usul daripada gurunya iaitu Al-Amidi sebentar tadi yang kita sebut, merupakan pelajar, dan Imam Al-Izz bin Abdul Salam dianggap salah seorang pemuka ataupun orang yang terawal, tokoh yang terawal bercakap tentang maslahat. Maslahat dalam kitab yang terasing ataupun kitab yang sendiri, yang dinamakan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dan ini antara sumber rujukan asli untuk membincangkan maslahat, ilmu maqasid dan maslahat. Asbaha marji'an, menjadi sumber yang tiada tokoh-tokoh selepas ini melainkan akan ambil ataupun perlukan nukilan daripada kitab beliau. Wa bima anna al-kitab mutakhassis fi hadzal bab fa innahu la yumkin an nadhkura huna kullama awradahu fihi. Jadi kita tak mampu untuk memanjangkan untuk menyebut semua yang disebut sebab dia akan jadi berjela. Tetapi cukuplah kita katakan Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam ini memberi perhatian dan mengambil berat dalam 3 aspek lebih kurang. Yang pertama adalah hakikat maslahat. Hakikat sebenar maslahat itu apa? Dan apa dalil-dalil yang kita boleh pakai maslahat ini? Dan apa pula lawannya iaitu mafsadah. Dan dalil-dalil yang mengatakan kita perlu menolak mafsadah. Kedua adalah pembahagian maslahat tadi, penyusunannya dan hukum setiap pembahagian. Ketiga adalah qawaid daqiqah, bukan 3, 5. Qawaid daqiqah, kaedah-kaedah yang jelas, yang detail, yang terperinci tentang menyeimbangkan antara susunan-susunan maslahat tadi. Dan bagaimana nak menyusun jika ada pertembungan, sama ada maslahat yang pelbagai ataupun maslahat dan mafsadah. Keempat, Al-Izz bin Abdul Salam juga menyebut kaedah-kaedah dan media-media maslahat dan media-media mafsadah. Dan yang terakhir, Ashba'al Kitab bil Amthilah. Dipenuhkan dengan contoh-contoh dan perbahasan furu' fikhi yang membantu kita dan pembaca untuk mendapat gambaran pembahagian-pembahagian dan kaedah-kaedah dan penyeimbangan antara kaedah-kaedah tadi. Yang keenam, Al-Maqasid di sisi Al-Imam Al-Qarafi Al-Maliki rahimahullah. Jadi mungkin boleh kita katakan Al-Qarafi ma'a zuhuri istifadatihi mimman qablahu wa khususan Syaikhahu Al-Izz bin Abdul Salam tamayyaza anhum. Walaupun kita kata Al-Qarafi mengambil ilmu daripada gurunya Al-Izz bin Abdul Salam, tetapi beliau juga ada aspek istimewanya tersendiri. Antaranya, dia sangat mengambil berat tentang pembezaan ataupun perbezaan yang berkaitan dengan maqasid di dalam kitabnya Al-Furuq. Dan antara permasalahan yang dibincang dalam kitab Al-Furuq itu adalah huraian kepada tanqih Al-Fusul. Yang ketujuh, maqasid di sisi Imam At-Tufi Al-Hambali. Jadi At-Tufi Al-Hambali ini dikatakan, didakwa bahawa beliau sangat-sangat mementingkan melampau dalam maslahat. Dan dia juga jadi sebab terlampau mengangkat maslahat ni sehingga dikatakan
ada yang katakan bahawa dia mendahulukan maslahat walaupun bertentangan dengan nas. وَذَلِكَ فِي مَعْرَضِ كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرْ وَلَا ضِرَارْ. Ini boleh didapati dalam kalamnya ketika mensyarahkan hadis la darar wala dirar. Wa hunaka man dafa'a dhalika. Tetapi ada juga yang mempertahankan kalam dia itu kerana pada hakikatnya tidak mungkin akan ada percanggahan antara maslahat dan nas. Sebab kita dah tahu Islam akan menjaga maslahat. Jadi tidak mungkin nas yang jelas akan terbukti bercanggahan ataupun menolak maslahat. Tidak mungkin. Bal an-nasus sarih. Bahkan nas yang jelas itu tidak mungkin datang melawan maslahat. Dia pasti akan menjaga kesempurnaan maslahat dan paling menjaga manfaat. Jadi, maksud at-tufi wallahu a'lam ma yazunnu annahu nasun wa huwa laysa kadzalik. Jadi maksud at-tufi mungkin yang dimaksudkan nas itu sebenarnya bukan nas, tetapi zahir ayat ataupun kebarangkalian yang lain. Wa inna qasdahu, adapun wa inna qasduhu, dan tujuannya adalah maslahat diutamakan ke atas nas sarih, ini tidak diterima dan tidak boleh dipakai. Jika itulah yang dimaksudkan. Wala'ala tufi, mungkin at-tufi rahimahullah boleh jadi sekiranya kalau kita kata dia mengambil pendapat ini, iaitu mengemukakan maslahat ke atas nas yang jelas, mungkin dia telah tarik balik. Kalau dia kata ilal qaul bi'adami jawazi taqdimil maslahah wa hadha ma yadullu alaihi kalamuhu fi kutubihil usuliyah. Jadi kita boleh dapati selepas dia karang kitabnya Syarhil Arba'in, selepas itu banyak lagi kalam-kalamnya yang datang terkemudian yang mengatakan tak boleh mendahulukan maslahat ke atas nas yang jelas. Haitsu innahu lam yu'ad al-karah binasratil qaul bitaqdimil maslahah 'ala an-nasi fi ayyi kitabin akhar min kutubihil usuliyah. Kitab-kitab yang lain selain satu kitab ni yang terawal semuanya mengatakan tidak boleh. Rahimahullahu ta'ala. Jadi mungkin kita boleh katakan sekalipun dia kata, dia telah mengambil ataupun menarik balik perkataannya wallahu a'lam. Yang ke-8, maqasid di sisi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi jelas Ibn Taymiyah mengambil berat dari sudut maqasid ni dari sudut beberapa sudut lah. Annahu awrada ma awradahu man qablahu. Jadi macam biasa Ibn Taymiyah mengambil daripada ulama-ulama sebelumnya dari sudut pembahagian yang 5, wastadraka alaihim, dan ada sedikit penambahan iaitu a'radu amma fil ibadat al-batinah wal-zahirah min anwa'il ma'arif billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ahwalil qulub wa a'maliha. Jadi antara maksad-maksad dalam amalan-amalan ataupun ibadat batin yang mana mungkin dari sudut hikmah kita tak nampak jelas seperti yang kita sebut dulu. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan boleh kita katakan maksudnya seperti cinta terhadap Allah, meningkatkan rasa takut, ikhlas dengan agama, tawakal kepadanya, berharap rahmatnya. Jadi ini semua antara maksud. Wa ghairu dhalika minal masalih fid dunya wal akhirah, dan begitu juga maslahat-maslahat yang lain untuk dunia dan akhirat. Ini salah satu cabang daripada cabang yang didatangkan oleh syariat Islam. Kemudian Ibn Taymiyah juga meluaskan perbahasan tentang al-hiyal, tentang hilah-hilah, sama ada boleh ataupun tidak boleh. Wa saddiz zara'i' wa ta'lil al-ahkam, penjustifikasian ataupun mengelahkan sesuatu hukum, dan sangat panjang huraiannya dan cabang-cabangnya. Ibn Taymiyah juga menyebut beberapa kaedah untuk menyeimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Wa uniya bi dzikri maqasid katsirah. Ibn Taymiyah juga menyebut banyak maksud-maksud
yang pelbagai dalam masalah-masalah fiqh yang berselerak yang banyak sangat di dalam kalamnya. Seperti maksad al-wilayah, maksad al-jihad, apa maksad makhalaf al-musyrikin, wa nahwi dhalik. Dan yang kesembilan, maqasid di sisi Ibn al-Qayyim rahimahullah. Macam yang kita tahu, Ibn Qayyim adalah anak murid Ibn Taymiyah yang sangat rapat dengan beliau. Wa qad istafada, jadi dia juga telah mengambil faedah yang banyak dari sudut ilmu, kefahaman, suluk, adab dan pelbagai ilmu daripada Ibn Taymiyah, khususnya dalam bab maqasid juga. Kecuali hanya beliau ini lebih tafannunan fil kitabati anil maqasid. Nampak lebih berseni dalam penulisan maqasid. Jadi apa yang kita boleh dapati daripada penulisan beliau? Yang pertama, Ibn Qayyim menerangkan turuk at-ta'lil. Cara-cara untuk memberi illah. Itu yang disebut dalam Syifa'ul Alil dan Miftah dari Sa'adah. Dua kitab. Kemudian Ibnul Qayyim juga mengambil berat sebagaimana syekhnya iaitu Ibn Taymiyah dalam bab-bab hilah, saddu zara'i', maslahah mafsadah dan bagaimana untuk mentarjihkan ataupun menyeimbangkan kedua-duanya. Seterusnya, Ibn Qayyim juga sangat menitik beratkan maqasid al-mukallafin. Dan apa hubungan antara maqasid mukallafin dan maqasid syariah yang kita dah hurai dalam bab sebelum ni. Wa atala nafsa fil kalam, dan begitu juga sangat panjang diterangkan tentang mufti, tentang berfatwa, kaedah perubahan fatwa mengikut perubahan situasi dan keadaan dan masa. Ini disebut dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, atau boleh dibaca A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Begitu juga kitab yang lain, Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Dan bolehlah kita katakan perkataannya dalam ataupun pendapatnya dalam furu' fiqhiyah tidak lari daripada maksud dan illah hukum. Yang ke-10 adalah maqasid di sisi Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kita anggap Al-Imam Asy-Syatibi ini sebagai Syekhul Maqasid. Ini yang popular. La li'annahu awal, bukan kerana dia orang yang pertama tentang cakap tentang maqasid, tetapi sebelum tu dah banyak lagi imam. Cuma sabaqahu man sabaqahu fi hadzal midmar kama tabayyan. Wa la'allahu istafada minhum istifadatan jaliyah. Cuma mungkin kita nampak dia menonjol kerana dialah yang telah menulis satu kitab mustaqil yang sangat khusus yang tidak disebut dan tidak ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya dari sudut teori dan pengistidlal, pengeluaran hukum dan penyusunan bab yang sangat cantik, pembahagian yang sangat bagus dan menyeluruh dari sudut penerangan. Ini tidak hairan lagi sebab Al-Imam Asy-Syatibi adalah dari mazhab Maliki dan mazhab Maliki sangat masyhur dengan penulisan cabang-cabang fiqh yang menjaga aspek maslahat. Jadi maslahat dan hukum dan hubungan antara keduanya banyak ditulis oleh Imam mazhab Maliki. Wa ala kulli halin, apa-apa pun, yas'ub an nadhkur kulla mahtamma bihi Syatibi. Kita susahlah untuk sebut apa yang ataupun apa yang dimiliki oleh Asy-Syatibi dalam penulisannya. Tetapi mungkin kita boleh rumuskan dalam beberapa poin, antaranya Asy-Syatibi rahimahullah telah menyebutkan beberapa muqaddimah yang mesti diketahui oleh ilmuwan usul dan ilmuwan maqasid. Kemudian Imam Syatibi juga telah membahagikan maksad kepada maqasid syari' dan maqasid al-mukallaf, dan telah menerangkan hukum setiap satu itu, iaitu hukum maqasid syari' dan maqasid mukallaf secara terperinci dan meletakkan indikator hubungan antara keduanya. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga telah menyebut dua pembahagian hukum, iaitu hukum taklifi, hukum wad'i, seperti yang kita belajar dalam usul fiqh, dan meletakkan
pembahagian antara keduanya. Imam Asy-Syatibi juga telah menghubungkan antara dalil-dalil ijmal dengan maqasid. Yang mana dalil-dalil ijmal ini kita tahu dalam perbahasan ilmu usulul fiqh. Jadi apa hubungannya dengan maqasid? Kemudian Imam Syatibi juga menghubung kaitkan antara dilalah dengan maqasid. Yang mana dilalah juga dalam perbahasan usul fiqh. Kemudian Imam Syatibi membahagikan maqasid seperti yang disebut oleh ulama sebelumnya kepada daruriyat, hajiat dan tahsiniyah. Dan seperti yang ditambah oleh Ar-Razi rahimahullah juga dengan mukammilat. Kemudian ditambah lagi juga dengan kaedah-kaedah, indikator-indikator dan pendalilan untuk mentarjihkan antara semua pembahagian-pembahagian yang ada. Kemudian Imam Syatibi juga menghubung kaitkan antara taklif, penanggungjawabkan hukum hakam dan perkara-perkara yang mendatang selepas itu, apa hubungannya dengan maqasid asy-syari' dan mukallaf. Kemudian Imam Syatibi membahagikan maqasid asy-syari'ah kepada beberapa pembahagian dan meletakkan misal setiap pembahagian itu, kaedah, indikator setiap pembahagian dan hukum-hukum pembahagian tersebut. Dan akhirnya Imam Syatibi menutup kitabnya dengan menghubung kaitkan antara maqasid dengan ijtihad, dengan memberi fatwa, meminta fatwa dan menjadi imam diikuti oleh orang. Dan at-ta'arud, dan jika ada percanggahan, macam mana kita nak mentarjihkan, dan ada soal jawab di akhir kitab. Wa hadza kulluhu yadullu dilalatan qati'ah. Maka dengan list yang diberikan ini membuktikan bahawa penulis iaitu Imam Syatibi sangat istimewa dan sangat unik berbeza dengan penulis-penulis sebelum ini pada bab maqasid. Walakinahu aidan, maka tetapi dia juga la ya'ni ataupun tidak juga bermaksud bahawa maqasid itu telah sempurna dengan adanya Imam Asy-Syatibi, tetapi innal kalam anha bahrun khassam, tetapi kalamnya seperti laut yang sangat luas. Maka sebab itulah kita dapati orang selepasnya hanya sempurnakan sedikit sahaja pada penulisan Asy-Syatibi kerana sangat menyeluruh huraiannya. Wala yazalut tariq, tetapi jalan itu masih terbuka untuk mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu tentang maqasid ini. Yang terakhir adalah maqasid inda Asy-Syaikh Tahir Ibn Ashur. Lam na'thur, kita tak dapati, kita tak jumpa satu kitab yang ditulis betul-betul khusus untuk bab maqasid selepas Imam Syatibi. Ala haddi mattala'tu alaih. Ini kita dah jumpa perkataan tawaduk daripada penulis, iaitu sekadar dapatan saya. Iaitu sekadar dapatan penulis, dia tak dapati kitab maqasid yang betul-betul khas ataupun khusus untuk maqasid selepas Imam Asy-Syatibi. Sehingga datanglah Syekh Tahir Ibn Ashur dengan kitabnya Maqasid Syariatul Islamiyah, dan dia telah membahagikan 3 pembahagian. Yang pertama adalah isbatkan maqasid asy-syariah dan keperluan orang faqih, keperluan ulama fiqh untuk mengetahui ilmu maqasid dan cara-cara menetapkan maqasid dan susunannya. Pembahagian kedua adalah maqasid tasyri' secara umum, ketiga maqasid tasyri' secara khusus. Dan yang terakhir, ini tidak bernama, iaitu maqasid di dalam perbahasan dari risalah-risalah yang moden. Selepas ini, especially zaman sekarang ni, banyaklah kajian-kajian yang membentangkan maqasid asy-syariah selepas zaman Ibn Tahir, iaitu Ibn Ashur, lil kitabah fi ilmi al-maqasid. Dalam penulisan ilmu maqasid, iaitu maqasid asy-syariah dan maqasid al-mukallaf. Sangat banyak selepas zaman Tahir Ibn Ashur rahimahullah. Dan seterusnya, perbahasan tentang mazan maqasid asy-syariah. Jadi sekarang kita tengok
Lilbahisi fi ilmi al-maqasidi an yajidaha fi mawatin mutafarriqah fi ulum syar'iyyah. Kita dapati ilmu maqasid ni kita boleh dapati berpisah-pisah dalam banyak ilmu. Usul fiqh, tafsir, semua tu ada maqasid. Tetapi secara jelas ni kita boleh dapati ilmu maqasid ni terdapat dekat mana? Yang pertama adalah ilmu tafsir dan hadis dan asar sahabah. Haitsu yubarriz atau yubriz adadun min ulama tafsir, kita boleh dapati ulama yang tulis tafsir, hadis dan asar-asar sahabat ini banyak contoh maqasid yang disebut. Dari sudut pensyariatan hukum, waktu menulis tafsir, ayat ataupun mensyarahkan hadis, ada keluar hukum, ada keluar maqasid, ataupun menerangkan pendalilan daripada asar-asar para sahabat ataupun fatwa-fatwa dan hukum yang dijatuhkan oleh mereka. Marratan li'annaha mansus, sama ada dari sudut yang dinaskan secara jelas ataupun melalui istinbat daripada kata-kata mereka. Dan kebanyakannya akan membentuk cara pendalilan. Dalam ilmu usul fiqh, mautinan litatbiq wa tamthil. So ilmu maqasid diterapkan untuk diaplikasikan dan diberi contoh. Wasatamurru alaina, jadi banyaklah contoh dalam setiap bab dan dalam kitab ini juga akan disebutkan. Kedua, kita boleh dapati juga ilmu maqasid ni banyak di ilmu usul fiqh. Kerana maqasid itu sendiri salah satu daripada cabang ilmu usul. Dari sudut asalnya dan dari sudut teorinya, ada ilmu maqasid dalam ilmu usul fiqh. Wa ilaika, dan kita sebutkan beberapa bab dalam usul fiqh yang jelas padanya ilmu maqasid asy-syariah. Yang pertama, qiyas. Sebab bila kita sebut qiyas, kita akan sebut pasal cara-cara mengeluarkan illah dan cara-cara menetapkan illah sama ada dengan nas ataupun ijma' ataupun ijtihad. Maka sebab itulah ataupun itu sendiri menjadi benih-benih utama, benih-benih yang awal untuk mempelajari ilmu maqasid asy-syariah dan perkembangannya. Kemudian perbahasan hukum-hukum syarak. Perbahasan hukum-hukum syarak. Antara yang paling jelas adalah perbahasan tahsin dan takbih, syarat-syarat taklif dan hukum-hukum taklifi. Kemudian adanya perbahasan mafahim muwafaqah, mafhum muwafaqah dan lawannya mafhum mukhalafah. So ini juga jelas maqasidnya. Dan keempat adalah istihsan. Salah satu dalil yang tidak disepakati juga jelas padanya maqasid. Kemudian perbahasan masalih ataupun maslahat secara umum, sama ada mursalah ataupun secara umum. Kemudian perbahasan uruf, adat. Kemudian perbahasan az-zara'i', sama ada membuka zara'i' ataupun lawannya menutup zara'i'. Yang ke-8 adalah ta'arud dan tarjih, iaitu jika ada pertembungan, bagaimana untuk kita tarjihkan dengan maksad. Ketiga, ilmu qawaid fiqhiyah. Jadi ilmu qawaid fiqhiyah juga sama ada ilmu qawaid yang kubra ataupun kulliyah yang 5 itu ataupun kaedah yang di bawahnya. Sesungguhnya semua kaedah ini dibuat semata-mata untuk merealisasikan maksad atau maksad mukallaf, sama ada maqasid syari' ataupun maqasid mukallaf yang bersesuaian dengan syariat. Jadi hampir semua ataupun semua sekali qawaid fiqhiyah yang disebut oleh ulama ada maksudnya. Keempat adalah furu' fiqhi dan khilaf perbezaan ulama terhadap furu' fiqhi. Jadi kebiasaannya boleh jadi perbezaan para ulama dalam sesuatu cabang itu kerana masing-masing ada maqasid yang ingin dicapai. Dan jika berbeza, maka berbezalah keputusan. Kelima adalah perbahasan politik syar'i, politik Islam. Apabila bergabung ilmu siasah dan ilmu maqasid, ilmu politik, polisi, pentadbiran Islam dan ilmu maqasid untuk menjaga kewujudan umat ini. Jadi itu juga antara yang memerlukan ilmu maqasid. Sebagai pemimpin, pentadbir, dia mesti menjaga beberapa maqasid yang utama seperti mengelakkan perpecahan,
untuk jaga hak-hak rakyat, jaga hak-hak pentadbir, jaga had-had hudud yang telah ditetapkan untuk merealisasikan maslahat dunia dan akhirat. Walaupun dari sudut medium ataupun perantaranya berbeza, tetapi masing-masing ingin menuju maksad yang sama. Keenam, perbahasan-perbahasan dari sudut pengajian Islam yang moden, yang ini tidak disebutkan secara terperinci ataupun secara spesifik. Dia semua berkaitan dari sudut objektif ataupun ciri-ciri ataupun nilai Islam itu secara umum. Maka kesimpulannya, setiap perbahasan ilmu, perbahasan ilmiah sama ada dari yang usul ataupun yang praktikal, dia mempunyai kaitan yang rapat untuk menerapkan maqasid syariah. Sama ada maqasid pensyariat ataupun maqasid orang yang disyariatkan sesuatu ataupun yang dipertanggungjawabkan sesuatu. Maka kita boleh katakan manjaman Suraya li ilmi al-maqasid yashamu fi bina'i hadzal ilmi wa ta'sisihi wa tatbiqi bihi. Dianggap permata ataupun sinar bintang untuk maqasid syariah yang sangat memberi sumbangan untuk pembinaan ilmu ini dari sudut teori dan praktikal. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.